Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatihil ulya, salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullam azayna hukma wa ilma وسخرنا مع دولة الجبال يسبحن كلهن فاعلين يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وخذ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi rahmat oleh Allah, dipanjangkan umur dalam ibadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan barang siapa situ ya ke atas sikit. Dan dikehendaki situ. Dan dikehendaki, itu daripada yang keempat lagi ni, perkara yang membatalkan wudu ini. Dan dikehendaki dengan kubur perempuan itu tempat berjumpa dua bibirnya pada permulaan hingga kesudahannya. Jadi dia itu ada pun perempuan, iaitu dikatakan kubur kamaluan di hadapan dia tu, iaitu bila bersentuh dua bibir dia di hadapan tu, maka bila sentuh situ maka batallah air sembahyang dia. Adapun dia sentuh atas tu maka tidak membatal. Itu antaranya. Sentuh pula seperti mana disebut oleh Syekh Ahmad Zim rahimahullahu taala, sentuh dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan ni maka membatalkan air sembahyang. Itu yang disebut oleh musannif rahimahullahu taala. Dan barang siapa tinggal wudu, haramlah atasnya empat perkara, dan iaitu sembahyang dan tawaf, dan menyentuh akan mishah dan menanggung akan mishah. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Syekh Ahmad Zim rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tinggal, yakni yang tidak ada air sembahyang, iaitu bila tinggal iaitu tanggal sembahyang ni, maksudnya dia tidak ada air sembahyang, maka bila tak ada air sembahyang, jawab dia haramlah atas empat perkara, iaitu sembahyang, sembahyang tak sah, dan begitu juga tawaf di Baitullahil Haram pun tidak sah tu, dan menyentuh akan mishah, sentuh Al-Quran, sentuh pun tak boleh, haram. Tu antaranya. Adapun dia ada air sembahyang, dia tak ada air sembahyang, tapi dia sentuh dengan benda lain, berlapis, itu lain. Cucu dia baca Al-Quran ke, dia tak ada air sembahyang, dia nak tunjuk cucu dia ada baca salah kat mana, dia pun ambil benda penunjuk ni, dia pun tu dia iaitu dia tunjuk dengan menunjuk itu tak ada masalah, kerana itu berlapis. Dan menanggung akan mishah, begitu juga menanggung akan Al-Quran pun haram, tak boleh bagi orang yang tidak ada sembahyang, melainkan ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan Al-Quran tafsir. Kerana di sana mereka menyatakan kerana
banyak tanggungan tafsir Al-Quran itu sendiri. Maksudnya huruf Rumi itu lebih banyak daripada lafaz Al-Quran itu, lafaz kalamullah itu, bahasa Arab tu, yakni banyak lafaz Jawiyah Rumi. Maka di sana ada ulama kata diboleh. Tetapi kalau pandangan ulama setengah Imam Baydari, beberapa orang lagi, dia menyatakan itu lebih afdal seseorang tu nak pegang iaitu Al-Quran, walaupun ada iaitu Al-Quran terjemahan sekalipun, iaitu disunatkan dia ada sembahyang, kerana memuliakan huraian itu setengah daripada huraian yang mulia. Terjemahan daripada kalam Allah itu adalah pun dikatakan mulia. Jadi tak je masalah lah pada ulama, kepada kita nak sentuh pun kalau musyaqqah sangat nak pegang tak je masalah. Cuma para ulama menyatakan afdal iaitu ada sembahyang Quran tafsir ni. Dan di sana ada ulama menyatakan makruh, dan di sana juga ada ulama kata haram, iaitu setuh ni. Jadi bagi kita tak jadi masalah nak setuh ni, kerana di sana ulama kata haram sama dengan mereka yang pegang Al-Quran, iaitu dia balik dengan aliu dia. Dia nak buka mushaf Al-Quran kan, dia nak buka payah, dia pun petik aliu dia, dia pun balik begitu. Itu haram. Tu ulama juga menyatakan haram, sama seperti mana mereka tidak ada sembahyang. Itu ada di kalangan perbahasan para ulama, iaitu antara dalam kitab Sabil Muhtadi pun ada perbahasan Buyatul-Tullab, ada maknanya tak boleh iaitu sentuh Al-Quran, melainkan dibelapik, dia tak ada sembahyang. Kalau lock Al-Quran situ ni tu, ataupun dia melihat Al-Quran jatuh, maka dia tak boleh biar begitu haram. Maka dia boleh ambil kain dia ke, ataupun kopiah dia ke, dia pegang lapik. Itu kerana apa? Kerana nak memuliakan Al-Quran. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan wajib kena ada sembahyang berkaitan dengan iaitu sentuh Al-Quran. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun ay hadza faslun. Faslun bermula ini suatu perceraian. Musannif kita nak cerita suatu perceraian. Segala yang mewajibkan mandi itu, segala yang mewajibkan mandi itu ialah 6 perkara. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula segala yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Musannif kita sebut situ saja. Berfaslun segala yang mewajibkan mandi 6 perkara. Tapi kalau kita tengok faslun itu kata ibtidaiyah, kata permulaan, kita boleh takdir dengan lafaz ai hadza faslun. Hadza tu kata permulaan. Jadi kita terjemah balik, bermula segala yang mewajibkan mandi. Itu bila ada kata permulaan, mesti itu kena ada. Bermula segala perkara yang mewajibkan mandi itu, maka bila ada mubtada kata permulaan, maka mesti ada jawab khabar dia. Maka khabar dia mana? Ialah 6 perkara. Baru 6 perkara tu jadi khabar, maka kita terjemah balik ialah 6 perkara. Maka kita baca semula, bermula segala yang mewajibkan mandi itu ialah 6 perkara. Mana? Pertama memasukkan hasyafah di dalam farah, dan jika dubur sekalipun. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, nombor 1 tu qauluhu, katanya musannif memasukkan hasyafah ila akhir, sampai akhir kalam dalam kitab tu, dikehendaki dengan memasuk itu masuk hasyafah atau qadarnya bagi mereka yang tiada baginya hasyafah, dan jikalau daripada kamaluan yang terpotong atau daripada hasyafah binatang
ataupun orang yang mati sekalipun di dalam farah ataupun dubur, dan jikalau bagi binatang atau manyak sekalipun. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, hasyafah ni ialah iaitu hasyafah ni kepala kamaluan dia tu, ataupun kita kata sebut mudah kepala adik awang dia. Kepala adik awang dia tu separuh. Dan dalam kitab sebelum tadi sebut walaupun bersentuh maka wajib dia kena mandi. Jadi kata musannif di tepi ni iaitu masuk qadarnya, sekadar kepala adik awang dia tu, ataupun iaitu tiada hasyafah, ataupun dia tidak ada hasyafah, kepala tu tak ada, maka dia dikatakan dengan mandi kerana bersentuh. Jika terpotong sekalipun, kamaluan dia terpotong lalu tersentuh dengan farah, masuk separuh, maka wajib dia kena mandi juga. Dubur ataupun dia melalui dubur, ataupun orang yang mati sekalipun, maka wajib sekalian itu mandi, jikalau ada banyak sekalipun. Jadi wajib bila bersentuh masukkan sesuatu hasyafah, maka wajib seorang itu mandi. Itu antaranya. Ni dak dia kata, saya dak jimat pun dia kata, tu separuh je atau bersentuh je, tak boleh, wajib. Walaupun dia itu berjumpa sekalipun, walaupun tanya khabar sekalipun, maka wajib kena mandi, kata musannif rahimahullahu taala. Kedua, keluar mani dengan ihtilam, yakni dengan dan kedua keluar mani dengan ihtilam atau lain ihtilam. Jadi dan dikehendaki dengan keluar mani pada laki-laki dan perempuan yang bikir itu keluar kepada zahir hasyafah, dan zahir farah, dan perempuan janda kepada barang yang zahir tatkala duduknya atas dua kakinya. Qal musannifu rahimahullahu taala. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, perkara yang mewajibkan mandi lagi, kata Syekh Mazim rahimahullahu taala, keluar mani dengan ihtilam, dengan mimpi. Ihtilam yakni dengan mimpi. Bila dia bermimpi, maka keluar mani, dia kejut-kejut tengok basah dah kain dia tu dengan bermimpi. Sebab dia banyak begitu, air mazi tak banyak begitu, air mazi, air wadi tak banyak begitu, hanya yang basah kain dia tu ia adalah mani. Mani tu dia mimpi, dia mimpilah sesuatu perkara yang menimbulkan syahwat dia, atau lainnya tak kiralah dengan sesuatu yang dia dengan onana ke, dan main onana dan sebagainya, macam-macam lagi, dengan timbul syahwat dia, tiba-tiba keluar saja mani dia, maka batallah iaitu wuduk dia, iaitu wajib. Kalau dia ada sembahyang, wajib dia kena ambil sembahyang semula, dan wajib dia kena mandi wajib ni. Ini bab setengah daripada perkara yang mewajibkan mandi. Itu antaranya. Dan dikehendaki dengan keluar mani pada laki-laki dan perempuan yang bikir. Yang bikir itu keluar kepada zahir hasyafah. Jadi selagi tak duduk dalam, dikehendaki perempuan bikir itu perempuan anak dara, bikir di sini, ataupun dalam bahasa itu disebut bikir. Kalau janda disebut sayyib. Iaitu bagi lelaki ni keluar mani, dan perempuan yang bikir itu keluar mani pada zahir hasyafah, keluar, dan zahir farah, keluar zahir daripada perempuan. Tu zahir itu keluar mani, maka wajib dia kena mandi. Tu selagi tak keluar, dia duduk dalam, tak keluar lagi daripada hasyafah dia tu, kepala adik awang dia misal kata, maka tidak wajib lagi mandi. Ini antara disebut oleh para ulama
yang mana disebut dalam kitab lain, hak ni lah wajib bagi golongan syabab, golongan-golongan orang yang muda yang hendak berkahwin, yang mula-mula nak berkahwin, ni wajib. Setengah-setengah tok guru dia suruh tu ayah ke pok tua ke, tak kira lah, kena panggil, kena tahu, kena tunjuk ajar kepada anak-anak menatu-menatu, lebih-lebih lagi dia hampir nak berkahwin. Nak khabar awak mari sini wang, mek mari sini mek, ni hak wajib ni, awak nak semayang hari-hari, kena ajar. Tu iyalah, ni masuk khusus, kadang-kadang khusus kahwin tu ada dia tidak ajar secara keseluruhan. Khusus kahwin ni tidak ajar secara keseluruhan, ajar rekah-rekah begitu je, melalui kitab-kitab beginilah. Ataupun hak kita duduk dengar, kita duduk mengaji, maka bila kita dengar, kita duduk mengaji, maka setengah tu guru kata wajib dia kena ajar. Tu tanggungjawab dia sebelum dilepas anak dia tu, sebelum dilepas anak dia ajar anak dia ni cara mandi wajib ni. Ataupun ajar salah seorang, anak dia puang, dia ajar kepada anak puang dia. Nak ajar anak natu dia tu, takut natu dia malu. Tapi lebih afdal kata para ulama, ya ajar dua-dua, kerana dua-dua ada merupakan anak. Tu seolah-olah natu itu macam anak sendiri dah. Maka ajar kerana ia berkaitan dengan ibadat. Wa ta'allaman ilman yusahi ta'atan, ilmu yang iaitu perkara yang mensahkan ketaatan pada Allah. Ibadah dia banyak mana dibuat ibadah pada Allah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara wajib. Itu kata musannif rahimahullahu taala. Dan perempuan, dan zahir perempuan iaitu zahir farahnya, dan perempuan yang janda kepada barang yang zahir tak kala duduk atas dua kakinya. Jadi macam mana kata musannif rahimahullahu taala, perempuan yang iaitu janda ni, iaitu bila duduk atas kaki dia tu dia terbuka sendiri, maka dia basuh hanya kat kat dua bibir dia saja tepi tu. Tapi kalau zahir mani dia keluar, maka wajib dia kena mandi juga. Dan jika ada yang keluar daripada farah perempuan itu mani laki-laki selepas kemudian daripada sudah mandi perempuan itu sekalipun, apa maksud sekalipun, wajib mandi. Apa kata musannif nombor 2 di situ? Qauluhu, katanya musannif, jika telah menyempurna perempuan itu akan syahwatnya, dan wajib mandi itu kerana bercampur mani perempuan itu dengan laki-laki. Intaha kata musannif rahimahullahu taala. Jadi apa maksud kata musannif rahimahullahu taala? Hak inilah yang diperbahaskan begitu banyak di kalangan para ulama, mana iaitu, dan jika ada yang keluar daripada farah perempuan itu mani laki-laki selepas daripada sudah mandi perempuan itu sekalipun, maka wajib mandi itu jika telah menyempurna perempuan itu akan syahwatnya dengan jima' itu. Jadi ini disebut oleh para ulama, iaitu keluar mani, iaitu kali kedua. Ini maksudnya mandi kedua, keluar mani kali kedua. Dia sudah mandi dah. Dia sudah mandi wajib belaka dah, selesai dah. Tiba-tiba dia sudah mandi belaka dah, pakai kain belaka dah. Tiba-tiba dia rasa macam ada yang mandi lagi. Keluar daripada farah dia. Ataupun bagi lelaki keluar lagi, mandi sudah dah tadi, maka ulama menyatakan hak cermaklah Imam Ibn Hajar al-Ittibad lil Imam Ibn Hajar, dia kata wajib mandi. Syekh Ramli dia kata tak payah mandi. Sebab Syekh Ramli kita sudah tahu dalam bab ilmu fiqh ni dia dikenali ulama rahmah, ulama suka kesian ke orang. Kalau mandi pula siang lah, dia kata baru sudah mandi, lepas tu hak tu sakit baki hak keluar mani tu, iaitu dia kata siang lah nak mandi pula.
Lepas tu kita nak ambil pandangan mana, maka lebih cermat kita ambil pandangan al-i'timad, iaitu lil Imam Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar lah mandi semula, sebab dia keluar mani daripada farah perempuan itu kali kedua selepas dia mandi itu setengah kata ulama kata mani saki-baki daripada lelaki lagi, ataupun mani saki-baki daripada perempuan itu sendiri. Itu antaranya. Sebab itulah Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dia menyatakan sunat, dia meletakkan sunat-sunat sangat dituntut, sunat yang sangat muangkat, iaitu apabila seorang tu mandi, nak mandi wajib itu pastikan dia istibrak lama sikit. Maksud istibrak tu dia berdehen-berdehen ni berhabis sungguh, dia kecing pula lepas tu. Jangan dia tak kecing selepas tu. Hak biasa hak berlaku begini ni, hak dak kecing selepas daripada keluar mani, lepas dia jimat tu dia tak kecing. Dia tak kecing. Sepatutnya berkemeh itu afdal, kata Syekh Ibn Hajar, sunat. Supaya apa? Supaya air kecing tu dapat menolak sakit baki yang ada di dalam kamaluan lelaki ataupun lelaki lah. Itu khususnya lelaki. Kerana perempuan dia ada dua jalan, ada pun lelaki dia ada satu jalan. Maka afdal bagi lelaki ni dia iaitu kecing supaya tolak belaka sakit baki mani tu, ataupun panggil dikatakan air mazi dan sebagainya, takut keluar tak kala sembahyang kayak gi. Tu tak kala keluar sembahyang kayak gi, takut sahiliyah jatuh kepada mazi, maka batas sembahyang. Kalau keluar iaitu kalau kain dia basah tu disebabkan mani, maka mani tu tidak membatalkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat bahawasanya Nabi SAW itu guna pakaian kain tu daripada mani, nampak mani pada kain tu. Jadi perbuatan Nabi itu bukan iaitu nak menjatuh martabat. Ada cerita-cerita Israiliyat, dia menceritakan, dia kata Nabi ni ngotor lah begini. Itu cerita yang nak membuat Nabi. Tu jahat cerita tu. Tu sebenarnya Nabi nak tunjuk sebagai contoh tauladan bahawasanya air mani ni tidak najis. Jika terkena kepada kain seseorang dibawa di dalam sembahyang, maka air mani itu bersih. Itu antaranya. Itu disebut oleh para ulama, itulah hakikatnya manusia. Hakikat manusia ni Allah Ta'ala jadi daripada Hanif. Maksudnya nilai-nilai kebaikan ni sentiasa ada dalam manusia. Tengok air mani, secara air mani pun Allah Ta'ala jadi itu hal-kadang bersih. Bersih. Itu antara disebut oleh para ulama. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jika telah menyempurna perempuan itu akan syahwatnya dengan jimat, jadi sudah dia selesai daripada jimat, tiba-tiba keluar mani juga, maka afdal ataupun pandangan Hajar dia mandilah sekali lagi. Itu antaranya. Walaupun di sana ada ulama kata tak payah mandi dah, dia sudah mandi dah kali kedua tu. Jadi sebab itulah bagi perempuan afdal dia cuci betul-betul sakit baki mani ataupun air najis itu, kerana bila dia sudah suci betul-betul, mudah-mudahan dia dapat menolak segala perkara yang meragukan. Ketiga, iaitu putus daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada kubur perempuan di dalam sehatnya dengan ketiadaan sebab. Kemudian daripada sampai umurnya 9 tahun dengan takrib, dengan tempoh yang hampir-hampir ni, dan sekurang-kurang masa haid sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya haid itu 15 hari dengan segala malamnya, dan bergaliknya haid itu 6 hari atau 7 hari dengan segala malamnya malam hari itu. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala,
ini bagi perempuan, bagi perempuan yang putus haid, yang kedatangan haid itu darah haid yang iaitu ad-dimar bisyaddatil ahmar. Darah-darah haid ini apa? Iaitu darah yang bersangatan merah, pekat, tu macam darah ikan bersangatan, kata ulama. Maka bila begitu dia keluar daripada perempuan dia ketika sihat dia. Ini ketika sihat dia dengan ketiadaan sebab iaitu dengan ketiadaan sebab apa-apa, ia mari haid selepas daripada sampai umur 9 tahun. Maksudnya orang yang sudah akil balik lah. Itu antaranya bila kedatangan haid ni. Sebab tu disebut ketika sihat dia. Maknanya perempuan yang sihat itu dia akan kedatangan haid. Dan di sana ada perempuan yang haidnya tidak teratur, maka dia boleh ambil ukuran dengan ukuran sebegini. Tu sehari ke sebab tu Ghalib biasa dia mari berapa. Tu takut kalau dia tengok ingat darah haid lagi tiba-tiba kekuningan pun nampak haid lagi, bimbang takut jatuh pada darah istihadah. Darah istihadah ni darah berpenyakit, menyebabkan ramai di kesana perempuan yang tidak sembahyang. Lelaki begitu juga kadang-kadang ramai tak sembahyang. Mungkin kita baik sakit dia mari haid lah. Tu orang tak sembahyang lelaki tu, jenis tak sembahyang kadang-kadang. Itu kita baik sakit dia mungkin dia mari haid juga tu, tak sembahyang. Jadi sebab itulah ulama menyatakan perempuan ni bila dia mari haid itu menunjukkan sihat dia. Di sana kajian-kajian di kalangan cendekiawan para beberapa Eropah, dia sebut sebab apa perempuan mari haid ini adalah nak menyihatkan tubuh badan seorang. Dia buat kajian rupanya perempuan lebih panjang umurnya berbanding dengan lelaki. Dia buat kajian, itu kajian mereka. Tu dia kata sebab tu umat Islam, dalam agama Islam ni dia jaga sungguh haid ni mari setaga mana. Tengok waktu mana, bila dah habis tu teruskan semayang. Dia buat kajian haid itu adalah darah yang kotor yang keluar dari perempuan itu, dan dia dapat membersihkan kesihatan itu, dapat menyihatkan tubuh badan. Dan dia menyatakan bahawasanya setengah umur panjang perempuan ini sebab keluar haid. Maka dia buat kajian-kajian lagi, lelaki pun setengah dia kata nak umur panjang kena buang darah juga. Maknanya melalui berbekang, melalui Nabi SAW menyuruh alaika bil hujjan, selalu berbekang kata Nabi, buangkan darah tubuh badan tu, kerana darah lah punca setengah daripada segala sebab musabab penyakit. Itu sebab tu lah perempuan walaupun dia iaitu banyak masalah, tapi bila keluar darah haid itu dia dapat membersihkan kesihatan tubuh dia. Maka bagi lelaki pun ulama menyatakan sayugia dia berbekang iaitu paling kurang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tu duk makan hari-hari. Bila makan hari-hari ni makanan tu dia jadi daripada darah lah. Dia menjadi darah, maka darah mengalir dalam saraf-saraf sendi-sendi, maka afdal setengah ulama kata berbekang. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kemudian dia sampai umur dia 9 tahun, perempuan tu dia mari darah, dia kabur umur dia ni darah apa, maka tengok darah tu bersangatan. Tu kalulah 9 tahun dah umur dia tu mari darah haid, maka ia wajib iaitu dia kena bersih, kena mandi. Tu bila sesudah bersih tu dia tidak sembahyang, dia tidak perlu sembahyang. Tu tengok indahnya Islam, tidak perlu sembahyang tetapi hanya wajib qada puasa. Kalau sembahyang qada balik sembahyang letih. Tu tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi rukhsah kepada perempuan itu untuk tidak sembahyang tetapi wajib qada puasa. Keempat, putus iaitu darah nifas. Itu daripada nifas, iaitu darah yang keluar daripada kubur perempuan, yakni pada
Itu kemaluan perempuan selepas daripada beranak ataupun sekurang-kurang nifas itu satu lahzah. Tu dan sebanyak-banyaknya 60 hari dengan segala malamnya dan ghalibnya 40. Jadi perempuan ni dia ada satu darah nifas. Darah nifas ni yang keluar selepas dari perempuan itu beranak. Lepas perempuan tu beranak tu, itu keluar darah tu itu pada kurang ni satu lahzah. Satu lahzah ni satu peludah. Satu peludah ni masa iaitu jangka masa panjang macam mana? Jangka masa panjang tu ulama sebut iaitu kalau kita ludah halio, jangka nak jatuh pada bumi tu masa mana? Lingkungan begitulah. Darah perempuan dia akan keluar selama tu, lepas tu berhenti. Itu sekurang-kurangnya. Tu ukuran dia ialah kalau kita ludah alio, maka alio tu nak sampai perjalanan alio nak jatuh atas bumi tu, masa jarak mana? Jarak tu lah sekurang-kurang darah nifas bagi perempuan. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Di sana ada perempuan yang mari darah dia sampai 60 hari keluar. Tu antaranya. Dan 60 hari dengan malamnya dan paling ghalibnya 40 hari. Tengok banyak keluar darah ni. Tu darah perempuan. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan yang mutlak kepada kedua ibu bapa. Kerana ibu bapa lah, ibu lah yang begitu banyak keluar darah. Tengok darah nifas, darah wiladah, begitu banyak keluar darah nak beranak tu, begitu besen banyak darah keluar. Sebab apa? Ni nak lahirkan tu seorang manusia. Maka Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan yang tinggi, yang mutlak kepada kedua ibu bapa, iaitu kepada ibu. Batulah bila ditanya aman ahsana ilai walidain, siapa yang aku lebih buat baik kepada kedua ni ya Rasulullah? Rasulullah kata ummuka mu'mun. Kata Nabi. Ya, kali kedua summa ayuqal, kemudian apa lagi Rasulullah? Ummuka mu'mun, kata Nabi. Siapalah 3 kali, siapalah nak masuk 4 kali, abuka, ayahmu, baru ayahmu. Ini menunjukkan kerana perempuan itu begitu banyak dalam mengandung satu hadah, lepas tu nak beranak pula keluar darah. Tu begitu banyak. Tu tengok sekurangnya ada 60 hari, ada yang ghalib. Itu macam-macam lagi. Itu dia sebut para ulama. Kelima, beranak. Dan jikalau beranak itu alaqah, iaitu segumpal darah, atau mudrah, iaitu sekumpal daging yang ada keduanya asal manusia sekalipun. Jadi darah iaitu darah wiladah. Darah wiladah ni hak ulama buat. Tu hak nifas tu, hak tu adalah qiyas dia hadis dari Nabi SAW. Jadi hak ni mandi wiladah. Mandi wiladah ni mandi yang keluar iaitu selepas daripada beranak, sunat. Tu mandi tu dia, ataupun mandi berasing, iaitu mandi berasingan sekali, ataupun di sana ulama kata mandi sekaligus pun tak apa, tak masalah. Mandi nifas dan mandi dengan sekali dengan wiladah sekali. Sebab wiladah ni mandi kerana nak iring panggil tu pun baby yang keluar tu, manusia yang keluar tu merupakan air mani yang bertokar. Biasanya mandi wiladah ni tak ada, tapi ulama qiyas. Ulama kata kalulah mani yang biasa pun keluar mani tanpa sengaja, keluar mani dengan sengaja, keluar mani pun wajib kena mandi, maka lebih-lebih lagi lah mani yang bertokar antara lelaki dan dengan perempuan, maka lahirlah manusia. Maka lahir manusia itu jadi seorang kanak-kanak tu, baby tu, ialah mani yang bertokar
maka wajib kena mandi, dikatakan mandi wiladah. Barulah ulama kata boleh, setengah ulama kata mandi niat sekali boleh, ataupun niat berasingan. Tu kerana nak selesai tu sekali lalu mandi wiladah itu selepas daripada bersih. Itu antara sebab tu ulama kata perbahasan dari kitab-kitab fiqh, sehinggalah sampai kepada mandi pada bercukur pun disunat. Jangan lock sampai 7 hari dah cukur-cukur lagi kepala anak cucu dia dan dia baby dia tu. Kerana dia najis daripada darah lagi rambut tu. Cukup biar botok kepala tu, ataupun guna mesin macam-macam, buang rambut tu. Ni sampai kena molek sampai 40 hari dah buang lagi. Itu ma'allaqa 'ala iblis. Itu lebih senang untuk iblis bergantung pada rambut-rambut itu. Itu antara kajian-kajian para ulama dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Kerana apa? Kerana nak bersih. Tu bukan hanya perempuan saja mandi wiladah, mandi nifah semua ni. Begitu juga kanak-kanak itu. Mandi memang mandi dah kadang-kadang. Tapi dia sabung, betul dah dia sabung, tapi rambut tu yang begitu lama, 9 bulan, 8 bulan ataupun berapa bulan duduk dalam perut tu, bercampur dengan darah dan sebagainya, maka disunatkan segera cukur rambut tu. Jangan melebihi itu, paling kurang 7 hari. Hari cukur tu hari yang diletakkan nama. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan darah wiladah ni. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, keenam mati melainkan orang yang syahid, melainkan yang mati mu'arrakah. Keenam mati melainkan, iaitu keenam wajib mandi melainkan orang yang mati syahid mu'arrakah. Syahid mu'arrakah ni syahid akhirat lah. Syahid mu'arrakah ni gerakan dia pergi berjihad jalan Allah, mati, maka hak tu dah wajib mandi, tanang sekali darah selalu supaya menjadi saksi ni. Niat itu hak ni mati, iaitu orang yang mati itu bukan mati syahid, mati di rumah saja, mati dah syahid dunia ke sebagainya, maka wajib dia kena mandi. Dia kena mandi, tu orang lah mandi, bukan dia mandi. Dia nak mandi pun macam mana? Jadi orang tolong mandi dia tu, niat tolong mandi, bersih dia semua tu. Itu melainkan orang syahid mu'arrakah, syahid di medan perang, bertempur dengan kafir, bertempur dengan munafik, mati dia, maka tananglah sekali dengan darah-darah, kerana darah dia menjadi saksi di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan fardu mandi itu 2 perkara, dan wajib mandi itu 2 perkara. Hukum mandi ada 2 perkara. Pertama, niat pada mula-mula membasuh sesuatu daripada betul-betul di sini, dan fardu mandi itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini yang disebut oleh ulama Syekh Mazim rahimahullahu taala dalam kitab ini jadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal aziz sultanik. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.